Okay guys, bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, bulan yang mulia kan. So selalunya orang akan pergi ke masjid lah kan untuk menunaikan ibadah. So dekat motorbike ni takkanlah tak ada motor-motor nak pergi ke masjid kan. Tapi korang jangan risau, ada guys. Siapa kata tak ada. So bulan Ramadan ni ada promo guys. Motor masjid harga 3,000 ke bawah. Okay, jom kita tengok. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masukan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Pertama sekali aku nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua di bulan puasa yang mulia ni, di bulan Ramadan ni. Mungkin ada beberapa daripada korang yang memang nak beli motor lah kan, nak pergi masjid, nak pergi tarawih dan sebagainya lah. Di iMotorbike kali ni ada promo lah untuk motor masjid. Motor masjid ni motor yang harga dia bawah 3,000 lah. So dia ada promo clearance lah kali ni. Jadi kepada yang tak tahu lagi macam mana untuk ke iMotorbike Glen Mary ni, jomlah aku tunjuk sedikit macam mana cara dia untuk korang pergi. So sekarang ni aku berada di Glen Mary lah. Ini gambaran kasar lah kalau korang susah nak tengok map tu dekat mana kan. Okay, so dekat sini ada Cherry, Glen Mary. Dan kalau korang daripada sini, korang terus dia ikut jalan ni sampailah korang jumpa di RB dekat bahagian kiri. Jadi belah kiri ni adalah Glen Mary Hotel and Golf Resort. Kalau korang boleh nampak tu lah. Dan depan ni ada masjid. Jadi korang kena terus depan sikit lagi, simpang lagi 2 simpang. Dan dekat depan ni ada satu simpang 4 dan korang kena masuk ke kanan lah. Kita tunggu lagi traffic light. Aduh, bulan-bulan puasa ni kan, kena pula tengah panas macam ni. Hui, ini kalau berbuka dapat air yang sedap-sedap ni. Okay, so kita masuk kanan ni. Dan bila korang masuk kanan ni, terus je korang akan nampak lah construction dekat belah kanan ni. Dan depan ni ada guard perumahan. Tapi korang jangan terus, korang masuk ke kanan sini. Bila masuk ke kanan ni, jadi korang terus je sampailah korang nampak iMotorbike dekat bahagian kanan ni. So inilah dia iMotorbike Glen Mary yang terletak di Glen Mary ni lah. Okay guys, untuk 24 hari bulan 2 sehinggalah 31 hari bulan 3 bulan puasa ni kan. So dekat iMotorbike ni dia ada promo lah, clearance stock, iaitu motor masjid RM3,000 dan ke bawah. So banyak lah motor-motor yang dekat sini. Ni tingkat 2 dekat iMotorbike Glen Mary ni. So dekat sini ada banyak lah motor-motor yang display untuk korang buat pergi masjid lah kan. So okay, kita bagi contoh satu motor yang mana macam ni. Lagenda ni harga dia 2,600. So ini memang motor masjid lah. Takkanlah korang nak merempit lah pakai motor ni kan. So ini harga dia 2,600. So untuk Lagenda ZR ni yang version carburetor ni kan, korang boleh dapat bawah 3,000. Tapi kalau korang ada bajet lebih sikit, nak beli macam ni ada 3,000 lebih. Untuk Lagenda FI ni, korang kalau tak percaya, ini RS. RS ni harga dia lebih kurang 3,000 lebih tak silap. Okay, jom kita scan. Nampak tak? Harga dia 3,900. Okay, untuk stok motor Kapcai dekat level 1 ni masih banyak lah. Yang risau tak ada stok, masih banyak tengok. Keliling ni memang penuh lagi motor-motor Kapcai yang ada. Tak kira apa-apa brand, brand apa yang korang nak, Yamaha ke, Honda ke, korang nak SYM ke, ni macam ni semua direct ni SYM lah. Dan kalau korang tak suka Kapcai, katakan nak pergi masjid naik skuter lebih senang, sebab pakai camp plate kan susah pula nak bawa Kapcai. So jom kita tengok harga motor skuter ni. Jom kita scan, kita tengok berapa harga dia. Tengok macam ni, 2,300. Untuk Yamaha Ego ni 2,300. Boleh dah beli motor nak bawa pergi masjid, senang. Naik skuter ni lebih mudah lah kan, berbanding dengan motor-motor Kapcai. Macam ni senang nak selit. Kalau pakai camp plate card, kalau pakai jubah ke, lebih mudah lah. So banyak lagi motor-motor Kapcai yang ada kat sini. Katakan korang nak sporty sikit pun ada
ada Novo LC kat situ, ada Novo S, motosikal nasional pun ada. Jenama nasional ini Modenas pun ada kat sini. Dan seperti biasalah, kalau korang beli dekat iMotorbike ni, korang jangan risau sebab ada 6 bulan waranti berapa kerosakan atau apa-apa lepas korang beli tu, dalam masa 6 hari korang boleh refund balik motor korang ni. Kalau katakan ada kerosakan yang bukan disengajakan, dan korang boleh return balik motor ni dan dia akan refund balik duit korang, full payment lah. Dan kalau korang beli cash, dia akan bayar balik lah cash tu, kecuali korang punya road tax dan juga insurans lah, dan juga processing fee tu. Tapi kalau bajet korang lebih sikit daripada 3,000, mungkin korang rasa macam kalau bawa motor-motor skuter atau kapcai yang CC kecil ni tak cukup laju nak sampai masjid, jangan risau, korang ada lebih sikit. Ini FZ 150i, so harga dia pun 3,000 lebih kat sini. So kau tambah sikit je daripada bajet korang tu, boleh pergi masjid, duduk saf depan terus dengan pakai motor ni. Tak ada masalah. Okay guys, agak-agak lah kan, tak cukup laju juga motor yang korang pakai tu untuk pergi ke masjid. Apa kata korang beli terus motor besar ni, senang, boleh cepat terus sampai belakang imam. Okay, jom kita tengok motor besar apa yang ada. Ini agak rare lah kalau korang tanya aku. Ini adalah Honda CBR 600 yang lama Ini memang lama betul ni. Yang kita tengok dia punya detail dia. Okay, so ini adalah Honda CBR 600 F4i So ini memang rare lah, tahun 1993 punya motor. Kalau ikutkan kondisi pada bahagian luaran dia ni pun motor lama lah nak cerita. Cuma enjin dia memang enjin 600cc dan 4 silinder lah. So harga dia, ini harga dia 13,900. Quote lah korang nak motor 600cc, nak cepat pergi masjid katanya kan, boleh lah beli motor ni. Ataupun korang boleh beli yang ni. Ini Ducati Monster Ini pun antara motor-motor favourite aku jugalah dulu. Tengok harga dia berapa. Ini Ducati Monster 795. Harga dia 17,500. Tak cukup laju lagi ke nak pergi masjid? Macam-macam motor pun ada kat sini. Okay guys, untuk setiap pembelian motosikal yang dekat dalam iMotorbike ni, tak kira lah korang beli motor apa, motor besar ke, motor kapcai ke, ataupun motor superbike ke. So untuk bulan ni daripada 1 sampai 31 bulan ada kontes Roda Raya Riang Bersama. So korang berpeluang untuk memenangi satu Honda RS 150. Inilah dia motor dia. Apa yang menarik, motor ni dia dah siap stripes iMotorbike. Kalau korang beli ni, dia dah datang sekali dengan color warna oren. So macam mana nak dapatkan? Korang beli je apa-apa motor, sebab kontes dia syarat minimum untuk korang dapat join kontes ni adalah dengan korang bayar RM1,000. Jadi untuk beli apa-apa motor, takkanlah ada motor yang harga RM900 pula kat sini kan. Setiap pembelian motor maknanya minimal RM1,000. Korang berpeluang lah untuk memenangi motor Honda RS 150 ni. Andai kata kalau korang beli superbike, mungkin berpeluang dapat satu lagi biji kapcai dekat rumah. Katakan kalau korang beli motor yang CC lagi kecil daripada ni, katakan korang beli skuter yang harga RM2,000 dekat tingkat atas tadi tu, so korang pun berpeluang untuk dapat motor 150 ni. Dah dapat skuter yang kecil untuk pergi masjid, dapat pula motor ni boleh ride dengan kawan-kawan. Dah cukup nice lah tu kan. Ok, dekat showroom yang bahagian bawah ni pun ada berbagai jenis motor lah untuk korang cuci mata. Ada macam-macam jenis brand dan juga jenis. So macam dekat belakang aku sekarang ni adalah jenis sport bike yang 1000cc, yang lebih 1000cc, yang 600cc, ataupun korang nak ni Ducati Diavel, ataupun korang nak touring yang ala-ala Marhain 250cc pun ada dekat sini. Dan kalau nak besar sikit, macam sini ada SRT 800. Ini QJ motor. So katakan korang nak lagi besar, nak paling premium lah motor touring, kat sini ada ni GS. Ini ada GS R1250. Korang lah, korang nak motor yang macam mana, ataupun korang nak skuter yang bersisi besar pun ada. Dan kalau nak nampak macam ala-ala handsome sikit, bila bawa motor tu nampak macam macho sikit kan, ada motor-motor ala-ala cruiser kat sini. Ada Harley Davidson, ada W Motor. Ikut lah yang mana minat dengan korang. Untuk beli motor dekat iMotorbike ni pun korang jangan risau lah. Macam ni dia tengah buat inspection pada motor-motor yang customer jual lah. So dia akan check segala apa yang ada pada motor sebanyak lebih kurang 170 poin. So tak perlu risau. Dan motor-motor yang dah dijual pun dekat iMotorbike ni, dia akan melalui proses baik pulih lah, yang mana perlu di repair. So dia akan repair lah
kat sini adalah tempat diorang repair segala kerosakan-kerosakan yang ada pada motor. Tak kira lah bahagian enjin ke atau perlu kena tukar tayar saja ke, so dia akan repair lah. Kalau korang punya motor nak jual dalam keadaan yang rosak pun boleh, dia akan beli, dan kat sini lah dia akan repair segala masalah-masalah yang ada pada motor. Okey, untuk cara pembelian motor-motor kat sini, korang boleh beli melalui sama ada cash ataupun korang nak beli secara loan, dan juga FlexiPay lah. Tak kira lah macam mana. Kalau korang nak beli secara cash lebih bagus lah kan. Tapi kalau korang tak ada cash yang banyak, korang nak beli secara loan, ada dia sediakan loan dia lah, sama ada bank ataupun kredit lah. Dan kalau korang tak ada cash, lepas tu tak tahu nak buat loan sekalipun ataupun flexi kredit, korang boleh bayar menggunakan Shopee Pay Later. Shopee Pay Later korang tu ada jumlah yang cukup untuk korang beli motor-motor ni, so boleh bayar menggunakan Shopee Pay Later ni lah. Dan bila korang pakai Shopee Pay Later ni, korang akan dapat sekali rebate RM100. Dia akan masukkan terus ke dalam korang punya account tu lah. Alright guys, itulah dia sebuah sedikit gambaran kalau korang pergi ke iMotorbike Glenberry Shah Alam ni lah. Okey, so kepada yang nak beli motor untuk pergi ke masjid, bolehlah beli. Banyak aku tengok motor-motor yang tengah promo bawah 3,000 kat iMotorbike tu. Ataupun mungkin bulan puasa ni korang nak buat amal jariah kan, korang nak sedekah kan dengan siapa-siapa ke motor ni, pun boleh juga. Alright guys, so aku rasa sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, korang jangan lupa tekan button like, share, komen, apa kejadah semua lagi dekat bawah tu. Dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.